Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni Supi nak mari ajar ilmu hak tak ada sakut paut dengan sakit demi gapo nah. Tak ada uzur gapo, tapi ya di ilmu hak Supi duk tengok atau kita boleh guna, kita boleh buat, kita boleh orang panggil kata service ataupun repair, baiki lah, membaikkan benda hak kita duk guna dah tu jadi boleh guna sebab dia rusak nah. Supi nak tunjuk apa dia rusak. Ini tempat jiwahai Supi ni nah. Tempat jiwahai ni dia pecah di bawah ni. Nampak ni dia pecah, dia lama-lama dia rapuh. Dia rapuh, dia pecah nah. Rapuh, pecah. Banyak tempat ni dia rapuh. Hak sungguh sebenarnya harga tak ada mahal mana kali. Tapi di sekarang ni duit dia cari susah nah. Duit dia cari susah sikit. Kalau kita nak buat macam mana, kalau misalnya kalau kita nak guna semula benda hak tak boleh buat lagi sikit-sikit, kita nak baiki dia, nak membaikkan dia, kita nak tapung sini, kita nak buat macam mana nah. Supi nak ajar aku tengok ni nah, kita tak sini dulu. Mula-mula tu kita pergi ambil minyak petro. Orang Thailand kita dia panggil kata minyak mezeng. Ni minyak petro ni orang Thailand kita panggil minyak bensin, ataupun bahasa Thai dia kan nama bensin nah. Minyak mising, minyak beseng. Boh mezeng lah, benzeng. Kalau kita pergi boh mutu tu dia kata minyak mezeng 95 ataupun 91 nah. Minyak mezeng ataupun orang panggil ta petro. Malaysia panggil petro. Nah, kita bubuh dalam bekah. Minyak petro kita ni kita bubuh dalam bekah. Banyak tara mana kita nak buat kita bubuh. Okey, kita bubuh dalam bekah nah. Lepas tu yang kedua tu gapo tu? Supi nak tunjuk tengok dekat-dekat sikit nah. Yang kedua tu ni. Kita ambil ni. Orang panggil kata foam ni. Foam ni. Dia pula. Ni. Kita bubuh. Tu dia nak hancur lah dia. Kita bubuh. Kita bubuh nah. Kita bubuh. Foam ni. Dia nak hancur lah dia. Kita bubuh foam. Tara mana kita nak kita bubuh. Dia nak peracur dengan foam ni dengan minyak. Pas lagi dia nak jadi gout. Dengan modal kita tak ada kena tubik banyak nah. Selai turun dia hancur dia. Selai turun dia hancur dengan sendiri dia nah. Selai turun dia hancur dengan sendiri dia. Nah, plastik ada ni kita buat tubik nah. Dia tak hancur plastik nah. Okey, tali plastik tak ada kita buat tubik. Tu kita buat tubik plastik. Tu kita ambil foam dia saja. Kita di plastik dia ada, kita soyak tubik selalu boleh plastik ni. Kita tekan masuk. Mudah-mudah nah. Kalau kita nak sipir bata, sipir gapo, ya ada satu cara lagi. Hari ni Supi nak buat untuk nak tengok kata kalau kita nak tapung ataupun kita nak benda-benda yang kita nak guna tu, kita berasa kata boleh guna lagi. Lepas tu betul dengan modal kita tu tak ada lagi nak beli hak baru tu, kita guna dia dulu nah. Kita kosek. Boleh bubuh lagi. Kita bubuh lagi. Ni dia ada cemar ni, kalau hak tak cemar comel. Tapi ni hak cemar pasir sikit-sikit pun tak ada gapo nah, dia boleh guna. Kita tekan masuk dia peracur dia lah. Mudah-mudah. Kita tekan masuk dia peracur. Ada soal lagi. Kita bubuh lagi. Dia hancur selalu lah. Sebab minyak petro ni dia panas. Lepas tu foam ni dia jenis supaya dengan orang panggil dia peracur dengan benda panas boleh nah. Kita peracur dia semula. Setelah lagi kita ambil comor di bekah tu. Bila dia kering tu dia kerah klik semula. Buat video jadi gau. Satu gau ni dengan kerana dia masuk di antara foam dengan minyak petro nah. Okey. Kita kosek. Lepas pada tu ni kita nak tapung sini. Tempat dia bocor ni nah. Supi nak buat tengok ni. Tempat dia bocor ni nah. Dia bocor, kita ambil tapung hala. Kita bubuh lah. Tuju mana tempat dia tapung, tempat dia bocor kita bubuh, kita comor lah. Lepas tu tinggal dia kering start. Tuju mana tempat bocor lagi kita bubuh.
Mudah-mudah nah. Tu. Kita bubuh, lepas tu tinggal duduk situ dia kering. Kalau kita nak cepat dia lagi, kita ambil kain tepek sekali lagi. Tapi kalau kita tak nak cepat mana tu, kita boleh dah kita lock dia kering sah. Nah, mudah-mudah. Susah sangat dia kering. Nah, supaya nak bubuh keliling. Mana lagi tu? Sini ada lagi. Sini ada lagi nah. Kita bubuh lagi. Kita bubuh. Ni. Lepas pada kita kering tu, kita bubuh air, tak bocor, insya-Allah. Mudah-mudah nah. Lepas dia kering tu, kita ambil bubuh air. Boleh guna dulu sama raga. Kalau bahasa nak beli lain pun kita belilah. Bawa ada modal, ada duit pakai hari, kita beli. Tapi dah hari ni kalau kita tak beli lagi, tak ada modal lagi tu, kita guna ni dulu nah. Tapi supaya nak ambil kain mai tepek, dia cepat lagi. Untuk dia kemah lagi nanti start. Kita ambil kain sikit tu, kita tepek tempat kita comor gau tu. Lepas tu kita comor gau tindih pula dah ni kain lah, supaya ambil kain lagi. Lepas itu gerak kain tu biar dia kecil-kecil macam ni nah. Gerak kain biar dia kecil-kecil macam ni. Tu. Lepas ni kering dah. Kering dah. Buat tengok, kering dah. Lepas tu kita tepek sekali lagi. Kita tepek. Okey. Kita tepek. Lepas kita comor. Balik atas sekali lagi ni. Untuk dia kemah lagi. Kita comor sekali lagi. Okey. Mudah-mudah nah kita buat. Lepas tu kalau pia bocor bata abang rumah pun boleh guna kat pasal ni nah. Sebab dia keras sungguh tu dia, boya kering sungguh tu dia keras. Keras hingga dia tu kita nak kesok nak gapo tak pergi dah nah. Dia boleh guna sungguh, bukan kata buat konten dak lah. Sebab tu orang panggil gapo? Tukar-tukar. Orang tani panggil necang. Tukar-tukar buat rumah tu. Dia duk guna minyak petrol dengan foam ni. Boleh guna nah. Tengok ni. Dia lekat sungguh, tengok. Bila dia kering dia lekat sungguh ni, supaya nak balik tengok hak mula nak kering dia katuk habis dah. Dia katuk dah, katuk. Ni mula nak kering dah, kering dah. Mudah-mudah nah. Hak ni pun supaya nak tepek juga sikit. Ni tempat luar-luar tu kita tepek sikit. Kita tepek. Kita comor. Kita tepek, kita comor. Mudah-mudah nah. Klik buat boleh. Mudah-mudah. Sebab apa dia hari ni kita ekonomi tak gerak. Kita ekonomi kita sedang jatuh ni. Kita kena guna duit pitih kita tu jadi orang panggil kata jimat ataupun cuma ataupun orang panggil dengan cara beringat ni orang tani panggil beringat. Makna kata jangan tu buat besar tangan sangat. Dengan hak kita boleh buat, kita buat lah. InsyaAllah ni jadi ilmu pengalaman lah, ilmu pengetahuan. Kalau ada gapo kena beki, kena punah sikit sebanyak tu, kita tak ada modal lagi. Tak ada duit pitih lagi nak pergi buat lain, nak pergi beli hak lain ataupun nak pergi guna hak lain tu, kita guna hak sedia. Cuma kita orang panggil kata beki dulu satu kali untuk boleh dia guna dulu. Lepas tu belakang hari tu kalau kita ada modal tu ikut kita lah nah. Ni satu ilmu pengalaman. Lepas tu gau hak supaya dak buat ni boleh tepek kasut juga nah. Kalau kasut anak jadi buka di patak mana tu boleh tepek kasut selipar ataupun tandas boleh dok nganga dok gapo tu boleh guna juga nah. Mudah-mudah nah. Masuk foam banyak sikit, dia kau dia banyak sikit. Ni supaya buat wicai ni. Untuk nak comor jadi mudah nah. Mudah-mudah.
Okey. Sudah. Alhamdulillah nih. Bodi dia kering, kita boleh guna lah. Bucu ni ada sikit lagi ni. Bodi dia kering kita boleh guna dengan cara kita tak ada kena tubik modal ke apa nah. Sikit-sikit banyak makna tu beli minyak tu tak apa bak. Kita boleh guna banyak nah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ni lah. Kita boleh guna tempat juhai hak tak ada kena turun modal. Mudah-mudahan lah jadi ilmu pengalaman untuk bila kita orang panggil berehat hati. Kita buat ni kita boleh berehat hati, kita boleh gapo buat bagi kita tu rasa tenang dalam hati kita. Lepas tu kita boleh orang panggil kata jimat ataupun boleh akal fikir kita tu. Ni mula kering, boya kering dia lekat nah. Ni mula kering ni. Boya kering boya lekat tu kita ambil mai guna boleh nah. Ni cuba tunjuk tengok ni. Tadi dia kering ni. Kering ni dia lekat kerah kong. Getah pah-pah ni tempat tu. Ni. Getah apa tengok ni. Getah. Tengok ni, nampak getah ni tali naik-naik. Cuba tunjuk tengok ni. Tali naik bila dia kerah sungguh. Jangan buat main-main nah dengan fikir dia. Orang panggil ilmu pengalaman ni. Mudah-mudah insya-Allah nah pakat share, pakat teraklik buat boleh guna banyak perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.